Hampir 2,000 pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Gong Badak, Kuala Terengganu terjejas apabila blok kediaman mereka dinaiki air. Kawasan blok kediaman pelajar dari Blok A hingga Blok G digenangi air sehingga paras lutut menyebabkan mereka terpaksa meredah air banjir untuk ke bilik kuliah. Wartawan Nur Yusof ada butirannya. Banjir yang melanda disebabkan limpahan air dari kawasan hutan Paya Bakau berhampiran universiti dan memasuki kawasan kediaman pelajar. Juruterkanan Uniza Muhammad Khairul Izhar Ramli menyatakan hujan lebat berterusan sehingga awal pagi menyebabkan kaki tangan bahagian pengurusan dan pembangunan bekerja keras memastikan pelajar dapat hadir ke kelas tanpa sebarang masalah. Unit-unit sokongan dan bantuan Uniza turut digerakkan dalam memastikan keselamatan pelajar yang berulang-alik dari Kolej Kediaman ke Dewan Kuliah. Jaminan turut diberikan banjir yang melanda kawasan universiti tidak serius. Pada pagi tadi pun kita menerima bantuan daripada agensi kerajaan lain seperti Jabatan Pengairan dan Saliran. Pihak JPS ada datang dan diorang akan bantu kita untuk clear up kawasan luar. Dan sekarang ni kita akan melihat bagaimana taburan hujan dan juga keadaan air yang ada dekat sini nanti. Cabaran terpaksa dihadapi penuntut terutamanya pelajar baharu dan sentiasa mengikuti arahan semasa yang dikeluarkan pihak universiti. Bila kejadian macam ni, kami ada menggunakan perkhidmatan daripada Badan Bayu Uniform seperti SUSIS, Pala Hafaz dan Wataniah. So far macam tahun ni, biasa waktu macam ini dah bergerak dah badan-badan uniform tu. Mungkin ni je mengutamakan keselamatan. Saya harap dapat bantulah kami dalam keadaan suasana yang macam ni. Suasana getih macam ni. Jadi janji kita dapat apa? Dapat pergi kelas. Dapat pergi kelas dengan sempurna. Gitu je lah. Dia membantu van apa tu? Van, lepas tu dia ada sediakan, dia ada kita laluan pun laluan khas dia bagi kita orang lah. Laluan selamat. Bot pun ada. Jadi dia mana tak ada masalah dia. Tak ada masalah. Kita kena sendiri jaga-jagalah. Pihak pengurusan sudah buat terbaik mungkin, sebaik mungkin. So kita kena faham juga keadaan mereka, kita pun kena bekerjasama. Apapun pihak bahagian pembangunan memantau keadaan dan akan memberikan bantuan yang sepatutnya kepada pelajar agar masa depan mereka tidak terjejas. Nur Yusof, RTM.